Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hana Sofiyah binti Wan Hasidi dari kelas PPS 110. Untuk tugasan kali ini, saya akan merumuskan pelaksanaan program berdasarkan tugasan 2 yang telah saya hasilkan sebelum ini. Program tersebut berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam amalan kebajikan. Dalam tugasan 2, saya telah menghasilkan video perkongsian yang mengetengahkan nilai kebajikan berasaskan contoh dan akhlak Rasulullah SAW. Baginda menjadi teladan terbaik dalam berbuat baik sama ada terhadap keluarga, jiran, sahabat maupun orang yang berbeza agama. Jadi, melalui tugasan 3, saya akan merumuskan pelaksanaan program tersebut dengan melihat dari 4 aspek utama, iaitu sorotan pelaksanaan, refleksi, kekuatan dan kelemahan penganjuran serta cadangan bagi mengukuhkan akhlak masyarakat masa kini. Baiklah, melalui program ini, objektif utamanya adalah untuk menyemai kesedaran tentang nilai kebajikan dalam kehidupan seharian sebagai umat Islam. Saya ingin mengetengahkan bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik yang patut kita teladani dalam setiap aspek kehidupan, sama ada dengan keluarga, masyarakat ataupun orang yang memerlukan. Program ini juga bertujuan untuk mendidik masyarakat bahawa kebajikan bukan sekadar memberi harta, tetapi boleh dilakukan melalui perbuatan yang kecil dan ikhlas seperti membantu, memberi senyuman ataupun bertanya khabar dengan penuh kasih sayang. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih faham dan empati terhadap keperluan orang lain di sekeliling. Dari segi penyampaian, saya gunakan gaya komunikasi yang santai dan mesra supaya mesej lebih mudah difahami. Saya juga ada selitkan kisah kehidupan seharian, hadis dan ayat Al-Quran sebagai penguat hujah. Antara ayat yang digunakan ialah Surah Al-Baqarah ayat 267 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian daripada hasil usahamu yang baik." Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas adalah kebajikan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Program ini disasarkan kepada remaja, pelajar universiti dan masyarakat umum di media sosial agar mesej kebajikan dapat disebarkan lebih luas dan memberi inspirasi untuk semua orang melakukan kebaikan. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang kandungan program yang telah saya jalankan. Program ini dimulakan dengan pengenalan kepada konsep kebajikan. Kebajikan ialah asas kehidupan manusia dan sangat dituntut dalam Islam. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita berlaku adil dan berbuat kebajikan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah." Ini menunjukkan bahawa kebajikan bukan hanya melalui harta tetapi juga melalui perkara kecil yang ikhlas dari hati. Saya turut selitkan kisah teladan Rasulullah SAW, antaranya kisah perempuan Yahudi buta yang sering menghina baginda, namun baginda tetap menyuapkan makanan dengan penuh kasih sayang. Baginda juga sangat penyayang terhadap kanak-kanak dan pernah mencium cucunya Hasan bin Ali dan bersabda, "Sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi." Selain itu, baginda menekankan berbuat baik kepada jiran seperti sabdanya, "Jibril berulang kali berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada jiran." Saya juga berkongsi kisah para sahabat sebagai inspirasi kebajikan. Antaranya,
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, manakala Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membawa separuh hartanya. Ada juga kisah lelaki yang membuang ranting di jalan lalu Allah mengampunkannya kerana keikhlasan hatinya. Ini membuktikan bahawa amalan kecil dan niat yang baik sangat besar ganjarannya. Akhirnya, saya kaitkan dengan amalan kebajikan dalam kehidupan seharian. Kita boleh menolong orang lain, senyum, bantu ibu di rumah, tanya khabar jiran ataupun belanja kawan makan. Dalam dunia moden, gunakan media sosial secara berhemah. Elakkan konten negatif dan sebarkan mesej kasih sayang serta kebaikan. Yang paling penting, lakukan kebajikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Maka, marilah kita meneladani akhlak Rasulullah SAW yang penuh kasih terhadap semua manusia. Amalan kecil dengan hati yang ikhlas sebenarnya sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tergolong dalam hamba Allah yang mencintai kebajikan dan menjadikan baginda sebagai teladan sepanjang hayat. Program ini memang memberi saya pengalaman yang sangat berharga. Saya belajar cara menyampaikan mesej kebajikan dengan pendekatan yang santai dan mesra, mencontohi gaya Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang. Saya juga sedar bahawa kebajikan bukan hanya tentang memberi harta, tetapi juga boleh melalui senyuman, pertolongan kecil dan kata-kata yang baik. Sepanjang rakaman video, saya belajar urus masa, rancang isi dengan lebih teratur dan bercakap dengan lebih yakin serta beretika. Kisah-kisah Rasulullah SAW yang saya kongsikan pun banyak memberi pengajaran. Saya jadi lebih faham erti sabar, kasih sayang dan keikhlasan dalam berbuat baik. Saya turut sedar amalan kecil seperti membuang halangan di jalan ataupun membantu orang lain besar ganjarannya di sisi Allah. Tugasan ini betul-betul membuka hati saya untuk terus amalkan kebajikan setiap hari dan mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan. Bagi saya, kekuatan utama program ini ialah cara penyampaiannya yang santai dan lembut. Saya cuba mencontohi cara Rasulullah SAW berdakwah penuh kasih sayang tapi tetap menyentuh hati. Isi kandungan yang saya sampaikan juga berasaskan Al-Quran dan hadis. Jadi, mesej kebajikan tu terasa lebih kukuh dan berautoriti. Selain itu, kisah-kisah teladan Rasulullah SAW dan para sahabat buat perkongsian saya lebih hidup. Ramai yang boleh rasa dekat dengan cerita tu sebab ia berlaku dalam kehidupan sebenar. Gaya komunikasi saya pun saya cuba kekalkan mesra dan interaktif supaya penonton tak bosan. Secara keseluruhannya, program ini berjaya menanam kesedaran bahawa kebajikan boleh dilakukan dalam pelbagai cara, bukan sekadar dengan harta tetapi juga dengan hati yang ikhlas. Kalau nak cakap tentang kelemahan, mestilah ada juga. Pertama sekali, masa rakaman yang agak panjang sebab saya nak sampaikan banyak isi dalam satu video. Selain itu, saya perasan bahagian visual tak berapa menarik. Kurang infografik dan elemen grafik buat sesetengah bahagian nampak agak biasa untuk penonton yang suka visual. Dari segi suara dan intonasi pun ada masa yang tak konsisten. Kadang semangat, kadang perlahan. Biasalah, rakaman ambil masa juga nak seimbangkan nada. Akhir sekali, saya rasa saya perlu banyak belajar lagi tentang penyuntingan video. Kalau boleh perkemaskan lagi, hasilnya mesti nampak lebih profesional dan sedap ditonton. Bagi mengukuhkan akhlak masyarakat pada hari ini, saya rasa kita kena mula dengan mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian.
Kita amalkan sifat sabar, kasih sayang dan tolong-menolong dalam setiap situasi. Biasakan memberi salam, senyum pada orang dan berbuat baik tanpa kira bangsa ataupun agama. Kisah Rasulullah SAW juga jangan cuma kita baca tetapi hayati dan jadikan panduan hidup. Selain itu, media sosial pun boleh jadi medan dakwah kalau kita guna dengan betul. Kita boleh sebarkan konten positif, elak kecam ataupun fitnah dan jadikan platform tu tempat sebarkan inspirasi dan bukannya hiburan kosong. Pendidikan juga sangat penting. Dari sekolah sampai ke universiti, nilai adab dan empati perlu ditekankan. Bukan hanya keputusan akademik. Boleh juga adakan program khidmat masyarakat ataupun sukarelawan supaya kita lebih peka dan prihatin terhadap orang lain. Kalau setiap orang boleh buat satu kebaikan kecil setiap hari, bayangkan betapa baiknya suasana masyarakat kita nanti. Akhir sekali, kita kena kuatkan semangat ukhuwah dan tanggungjawab sosial. Hidupkan budaya tolong-menolong, adakan aktiviti kebajikan berkumpulan, bantu jiran dan sebarkan kasih sayang. Dan yang paling penting, saling menasihati dengan cara yang lembut. Sebab itu akhlak sebenar yang Rasulullah SAW ajarkan. Baiklah, seterusnya rumusan ini akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya iaitu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahada binti Saifullah dari kelas PPS 110. Izinkan saya menyambung pembentangan rakan sebelumnya mengenai rumusan bagi tugasan 2 iaitu penganjuran yang saya hasilkan sebelum ini yang bertajuk Indahnya Memberi Menyelami Hikmat Zakat dalam Kehidupan. Dalam pembentangan hari ini, saya akan menyentuh beberapa bahagian penting iaitu sorotan pelaksanaan program penganjuran, refleksi sepanjang penghasilan video tugasan 2 tersebut, kekuatan serta kelemahan penganjuran yang saya lakukan dan beberapa cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat pada masa kini. Untuk tugasan 2 sebelum ini, saya telah menghasilkan satu video yang berdurasi lebih kurang 1 jam yang bertujuan untuk menjelaskan peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bidang kebajikan dengan memberikan fokus utama kepada isu zakat. Dalam tugasan 2 itu, saya memulakan video dengan pengenalan kepada konsep kebajikan dalam Islam di mana saya jelaskan bahawa kebajikan ni bukan hanya sekadar menderma tetapi satu bentuk ibadah dan tanggungjawab sosial yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian dalam video tersebut juga saya sentuh tentang isu zakat dalam masyarakat pada hari ini. Kita mengetahui bahawa Malaysia boleh dikatakan mempunyai sistem zakat yang cukup teratur tetapi masih ada ramai golongan asnaf yang belum terbela sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat tentang kepentingan zakat masih perlu dipertingkatkan lagi dan diperbaiki dari masa ke semasa. Dalam video tersebut juga, saya juga sertakan dalil daripada pelbagai surah, contohnya surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini menjelaskan zakat bukan hanya untuk membantu orang miskin tetapi juga untuk memperkukuh sistem sosial Islam dan memastikan keadilan ekonomi tercapai. Dalam video itu, saya juga memasukkan beberapa contoh-contoh semasa seperti bantuan pendidikan untuk pelajar asnaf dan program zakat kecemasan untuk keluarga miskin. Dalam tugasan 2, saya cuba sampaikan mesej kebajikan melalui pelbagai gaya santai supaya penonton dapat faham dan rasa dekat dengan isu ini. Secara keseluruhannya, pelaksanaan program ini memberikan peluang kepada saya untuk menghubungkan nilai agama dengan realiti kehidupan masyarakat berdasarkan bagaimana ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah sebenarnya menjadi panduan lengkap dalam mengurus kebajikan umat Islam.
Sepanjang menyiapkan video tugasan 2 tersebut, saya banyak belajar tentang erti kebajikan yang sebenar. Dulu, saya anggap kebajikan tu sekadar memberi sedekah atau derma. Tapi kenyataannya kebajikan tu sebenarnya jauh lebih luas. Kebajikan ni merangkumi keikhlasan, rasa empati dan tanggungjawab terhadap orang lain. Saya juga sedar bahawa zakat bukan hanya urusan keuangan, tetapi ia satu sistem sosial yang boleh mengubah hidup seseorang. Melalui zakat ini, jurang antara orang kaya dan orang miskin dapat dikecilkan dan hidup bermasyarakat juga jadi lebih harmoni. Dari segi pengalaman saya sendiri, saya belajar untuk lebih sabar dan lebih teratur semasa menyediakan bahan untuk melakukan video ini. Proses rakaman dan suntingan video bukan mudah, tapi ia dapat melatih saya untuk berdisiplin dan amanah. Secara peribadi, saya merasa tugasan ini memberi kesan kerana ia mendidik saya bukan hanya untuk bercakap tentang kebajikan, tetapi benar-benar berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Rasulullah dalam kehidupan seharian saya. Dan video ini juga disebabkan tugasan 2 ini juga saya banyak mencari tahu tentang makna-makna kebajikan yang sebelum ni saya tak pernah tahu. Seterusnya, saya akan bincangkan kekuatan dan kelemahan saya dalam tugasan 2 yang saya lakukan baru-baru ini. Antara kekuatan utama video tugasan 2 tersebut ialah mesej yang saya cuba sampaikan dalam video tersebut mudah difahami. Dalam video tersebut, saya menggunakan bahasa yang ringan dan boleh difahami oleh pelbagai golongan, termasuklah golongan muda, kanak-kanak dan golongan dewasa. Namun, walaupun disampaikan secara ringan, tetapi isi dalam video tersebut padat dengan dalil seperti ayat Al-Quran dan Al-Sunnah berserta contoh-contoh semasa yang relevan dengan isu pada masa kini. Selain itu, gaya penyampaian saya dalam video tersebut juga boleh dikatakan santai kerana video itu dibuat untuk menarik lebih banyak golongan muda untuk menonton video tersebut. Dalam masa yang sama, penggunaan visual yang saya gunakan dalam video tersebut menjadikan isi lebih menarik. Saya juga cuba untuk seimbangkan antara fakta dan nilai emosi supaya penonton bukan hanya sekadar tahu dan lihat, tetapi penonton dapat rasa bagaimana hikmah zakat tu dalam diri kita. Dari segi isi, saya pastikan setiap dalil yang saya gunakan adalah sahih dan relevan. Kerana tujuan tugasan 2 itu dibuat bukan sekadar tugasan untuk universiti sahaja, tetapi untuk menyampaikan ilmu yang betul kepada masyarakat. Walaupun begitu, saya akui program penganjuran yang saya lakukan dalam tugasan 2 tu masih terdapat beberapa kelemahan yang boleh dilihat dengan jelas. Kelemahan yang pertama ialah masa rakaman yang boleh dikatakan agak terhad. Jadi saya tak sempat nak masukkan wawancara bersama penerima zakat yang sebenar. Sebenarnya kalau kita fikir-fikir, kalaulah segmen tu ada, mesej kebajikan yang saya cuba sampaikan pasti akan lebih menyentuh hati dan membolehkan penonton lebih memahami maksud zakat yang sebenar. Yang kedua, dari segi teknikal, saya agak kurang mempunyai alatan. Jadi audio dan pencahayaan video agak kurang memuaskan dan
perlu dipertingkatkan lagi supaya video lebih jelas, terang dan profesional dan nampak profesional. Ketiga, saya dapat lihat jumlah tontonan dan respon penonton masih lagi rendah. Mungkin hal ini berlaku sebab saya kurang promosikan video tugasan tersebut di platform lain. Berdasarkan pengalaman yang saya dapat sepanjang menyelesaikan video tugasan 2 dan tugasan 3, saya ada beberapa cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat di negara kita, terutamanya dalam aspek kebajikan. Yang pertama ialah Menteri Pendidikan Malaysia perlulah menekankan subjek pendidikan Islam di sekolah agar ia mengajar tentang nilai kebajikan dan tanggungjawab sosial, bukan hanya sekadar teori. Maksudnya di sekolah murid-murid ni bukanlah hanya membaca buku teks, tetapi belajar boleh didedahkan dengan aktiviti sukarelawan dan program kebajikan komuniti. Yang kedua, media sosial perlulah dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan dakwah mengenai kebajikan ini. Kita dapat lihat banyak konten pada hari ini lebih bersifat kepada hiburan. Tapi cuba kita fikir, kalau kita sebarkan kisah asnaf, kisah zakat atau kempen derma dalam video-video media sosial, masyarakat akan lebih terinspirasi untuk mengikut apa yang kita lakukan itu. Yang ketiga, saya cadangkan kerajaan atau pihak berwajib boleh mengadakan satu program ataupun kempen yang di mana masyarakat digalakkan untuk membuat satu kebajikan kecil, sama ada menolong orang, memberi senyuman atau menyumbang sedikit kepada golongan yang memerlukan. Yang keempat, institusi zakat di Malaysia perlulah terus aktif dan bertanggungjawab, sebab apabila masyarakat nampak keberkesanan agihan zakat, mereka akan lebih yakin dan terdorong untuk menunaikan zakat tersebut. Akhir sekali, kita sebagai umat Islam mestilah mencontohi akhlak Rasulullah yang sangat pemurah, penyayang dan sentiasa mendahulukan orang lain sebelum diri sendiri. Beliau melakukan kebaikan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Sebagai penutup, melalui penganjuran indahnya memberi, saya belajar bahawa zakat bukan sekadar memberi harta, tetapi tanda kasih dan keikhlasan hati. Zakat bukan hanya sekadar untuk membantu orang lain, tetapi juga dapat membersihkan jiwa dan mendidik diri untuk menjadi insan yang lebih bertanggungjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa setiap kebaikan, walaupun sekecil-kecil kuman, pasti ada nilainya di sisi Allah. Jika masyarakat dapat mencontohi akhlak baginda, pasti akan lahir sebuah komuniti dan masyarakat yang saling menyayangi dan hidup dengan penuh rahmat. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan semua penonton yang melihat video ini bahawa perubahan akhlak bermula daripada kita sendiri. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas mampu membawa satu rahmat yang besar dalam kehidupan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya.
Terima kasih saudari Nur Syuhada. Seterusnya, video kesedaran yang saya hasilkan bertemakan sayangi mereka memfokuskan kepada isu penderaan kanak-kanak yang semakin membimbangkan dalam masyarakat pada masa kini. Melalui video ini, saya menetapkan 3 objektif utama sebagai panduan dalam menyampaikan mesej dan nilai yang ingin diketengahkan. Yang pertama iaitu memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa penderaan kanak-kanak adalah satu perbuatan zalim dan bercanggah dengan ajaran Islam. Objektif ini penting kerana masih ramai yang menganggap penderaan sebagai satu bentuk didikan. Dalam video ini, saya menekankan bahawa penderaan sebenarnya adalah perbuatan kejam yang menyalahi prinsip Islam yang lebih menyeru kepada kasih sayang dan juga keadilan. Melalui paparan mesej naratif dan contoh kes sebenar, saya ingin membuka mata masyarakat bahawa setiap perbuatan menyakiti anak-anak sama ada secara fizikal atau emosi yang merupakan kezaliman yang tidak boleh diterima oleh agama dan juga nilai kemanusiaan. Objektif yang kedua, menekankan bahawa kanak-kanak merupakan amanah Allah SWT yang wajib dijaga serta dipelihara. Objektif ini ditekankan dalam video melalui mesej tentang tanggungjawab dan kasih sayang dalam keluarga. Saya ingin mengajak masyarakat agar menghargai setiap anak sebagai anugerah yang harus dibimbing dengan sabar dan penuh kasih sayang. Dengan menanam nilai tanggungjawab dan juga kelembutan, masyarakat dapat mewujudkan suasana keluarga yang harmoni serta bebas daripada penderaan. Objektif yang ketiga, mengajak masyarakat menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan dalam mendidik dan melindungi anak-anak dengan kasih sayang. Objektif ini menjadi tunjang utama dalam mesej video saya. Dalam mendidik anak, Al-Quran dan Al-Sunnah telah menunjukkan contoh terbaik melalui akhlak Rasulullah SAW yang sentiasa lembut dan penuh kasih terhadap kanak-kanak. Saya menegaskan bahawa panduan Islam ini bukan sahaja untuk mendidik anak secara rohani, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang berakhlak, penyayang dan peka terhadap kebajikan anak-anak. Apabila masyarakat berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, insya-Allah masalah penderaan dapat dikurangkan dan kesejahteraan keluarga akan lebih terjamin. Seterusnya, melalui penghasilan video ini, saya dapat memahami dengan lebih mendalam bahawa penderaan terhadap kanak-kanak merupakan satu dosa besar di sisi Islam dan juga jenayah berat dalam undang-undang negara. Kesedaran ini amat penting kerana isu penderaan kanak-kanak masih sering berlaku dalam masyarakat kita. Oleh itu, setiap individu, khususnya pendidik dan ibu bapa, perlu memainkan peranan aktif dalam membantras penderaan serta melindungi kebajikan dan juga keselamatan kanak-kanak. Proses penghasilan video ini turut mengingatkan saya tentang akhlak dan pendekatan Rasulullah dalam mendidik umatnya. Baginda sentiasa menonjolkan kasih sayang, kelembutan dan juga kebijaksanaan dalam menyampaikan teguran atau nasihat. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan yang berkesan haruslah berasaskan kasih sayang dan bukan kekerasan. Nilai ini amat relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan masa kini agar generasi muda dapat dibentuk dengan jiwa yang penuh kasih dan Yang ketiga, melalui tugasan ini juga, saya berpeluang mendalami nilai kemanusiaan dan akhlak Islam dengan lebih menyeluruh. Video yang dihasilkan menekankan pentingnya sifat empati, belas kasihan dan tanggungjawab sosial terhadap sesama manusia. Pengalaman ini menjadikan saya lebih sedar bahawa setiap tindakan kecil yang berasaskan nilai murni mampu memberi impak besar terhadap keharmonian. Setiap babak, mesej suara serta paparan visual dalam video ini membawa makna yang mendalam. Unsur-unsur tersebut bukan sahaja menarik minat penonton, tapi juga berupaya menggerakkan hati dan emosi untuk berubah ke arah kebaikan. Melalui penyampaian mesej yang berkesan, saya menyedari betapa kuatnya peranan media untuk membentuk
persepsi dan juga tingkah laku kelima, selain nilai moral dan kemanusiaan, saya turut memperoleh pengetahuan teknikal yang baharu seperti kaedah merakam, menyunting dan menghasilkan video dengan lebih sistematik. Pengalaman ini membantu saya memahami proses penghasilan bahan digital serta menyeluruh, bermula daripada perancangan skrip hingga ke fasa settingan akhir. Kemahiran ini bukan sahaja berguna untuk tugasan akademik, malah dapat dimanfaatkan dalam konteks pendidikan digital pada masa. Saya akan teruskan lagi dengan kekuatan penganjuran. Yang pertama, nilai dakwah dan akhlak Rasulullah SAW. Video ini bukan sahaja membawa mesej sosial tetapi juga nilai keagamaan. Ia menekankan sifat rahmah iaitu kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap anak-anak. Pendekatan ini menjadikan video bukan sekadar tugasan akademik tetapi satu medium dakwah yang mengajak masyarakat untuk kembali dalam ajaran Islam yang mendidik dan menyayangi anak-anak. Seterusnya, yang kedua, pendekatan kreatif dan menarik perhatian. Penggunaan elemen multimedia seperti video sebenar, gambar dan juga teks menjadikan penyampaian lebih menarik dan mudah difahami oleh pelbagai peringkat umur. Pendekatan visual ini juga meningkatkan kesedaran sosial secara tidak langsung melalui kaedah yang lebih dekat dengan masyarakat masa kini. Yang ketiga, mesej yang jelas dan juga menyentuh hati. Video ini berjaya menyampaikan mesej yang kuat tentang pentingnya menyayangi dan juga melindungi kanak-kanak. Penceritaan yang disertai dengan visual, suara latar dan juga muzik latar yang menyentuh emosi membuatkan penonton lebih memahami penderitaan mangsa penderaan. Ini membolehkan mesej disampaikan dengan lebih berkesan dan juga mendalam. Yang keempat, berimpak dan mudah disebarkan. Dengan platform digital seperti YouTube, video ini dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa batasan tempat atau masa. Ini memberikan kesan jangka panjang dalam menyebarkan kesedaran tentang isu penderaan kanak-kanak. Yang kelima, meningkatkan kesedaran dan empati masyarakat. Melalui video ini, penonton bukan sekadar mendapat maklumat tetapi turut diajak merasai dan memahami kesan penderaan terhadap emosi dan juga kehidupan mangsa. Ini menjadikan penonton lebih empati dan juga peka terhadap tanggungjawab sosial mereka untuk melindungi kanak-kanak di sekeliling. Seterusnya, bagi kelemahan penganjuran. Yang pertama, pembahagian segmen yang kurang seimbang. Video tidak dibahagikan dengan jelas antara bahagian pengenalan, isi utama dan juga penutup. Sesetengah isi disampaikan secara berterusan tanpa tajuk kecil yang membezakan topik menyebabkan penonton sukar mengikuti aliran cerita dan juga fokus mesej utama. Yang kedua, jangkauan penonton yang terhad. Walaupun video dimuat naik di YouTube, jumlah tontonan masih belum tinggi kerana promosi tidak dilakukan secara meluas. Video lebih banyak disebarkan dalam kalangan rakan dan juga pensyarah sahaja, bukan kepada masyarakat umum seperti yang diharapkan. Yang ketiga, kualiti audio yang tidak konsisten. Ada bahagian video yang audionya jelas, tetapi ada juga yang terlalu perlahan atau tenggelam yang disebabkan oleh latar muzik yang terlalu kuat. Yang keempat, tidak disertakan sari kata. Dalam video, terdapat bahagian yang tidak disertakan sari kata, terutamanya semasa perkongsian dan juga narasi latar. Hal ini menyebabkan penonton yang menonton tanpa bunyi atau mempunyai kesukaran untuk mendengar sukar untuk memahami mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya, kekangan masa dalam perancangan dan juga rakaman. Proses penghasilan video mengambil masa yang singkat menyebabkan ada beberapa bahagian yang tidak dapat dirancang dengan lebih mendalam. Contohnya, penyusunan jalan cerita dan pengumpulan bahan visual agak tergesa-gesa menjadikan hasil akhir kurang lancar pada sesetengah bahagian.
Seterusnya, cadangan mengukuhkan akhlak masyarakat kini dalam isu peneraan kanak-kanak. Yang pertama, mencontohi akhlak kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kanak-kanak. Masyarakat perlu kembali menteladani akhlak rahmah, iaitu kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Baginda amat menyayangi kanak-kanak, menyapa mereka dengan lembut dan tidak pernah menyakiti walau dengan kata-kata. Dengan mengamalkan sifat lemah lembut, sabar dan juga penyayang dalam mendidik anak, masyarakat dapat membentuk suasana keluarga yang penuh kasih serta menghindari perbuatan kasar atau penderaan. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Yang kedua, saya mencadangkan agar mengukuhkan peranan institusi keluarga sebagai benteng akhlak. Keluarga ialah madrasah pertama dalam pembentukan akhlak anak-anak. Ibu bapa perlu dididik tentang kaedah keibubapaan berakhlak, iaitu parenting Islamik, seperti mengawal emosi, mendidik dengan nasihat dan bukan hukuman. Kursus dan bengkel keibubapaan berteraskan Islam perlu diperluaskan bagi membantu ibu bapa menguruskan tekanan mereka dan memahami keperluan emosi anak-anak. Saya mencadangkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat melalui pendidikan dan juga media. Pendidikan nilai murni dan empati perlu ditekankan sejak di sekolah. Guru dan pelajar boleh dilibatkan dalam kempen kesedaran, iaitu sayangi mereka, bagi memupuk sikap prihatin terhadap rakan sebaya. Di samping itu, media massa dan media sosial perlu memainkan peranan positif dengan menyebarkan mesej kasih sayang bukan keganasan melalui video, drama dan juga kempen digital. Yang keempat, saya mencadangkan memperkasakan peranan masyarakat dan juga pihak berkuasa. Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab melaporkan kes penderaan yang berlaku di sekeliling mereka. Jangan mengambil sikap diam atau takut untuk menegur. Pihak berkuasa seperti Jabatan Kebajikan Malaysia, JKM, sekolah dan juga masjid boleh bekerjasama mengadakan program komuniti berasaskan kasih sayang dan perlindungan kanak-kanak agar masyarakat lebih peka dan juga mengamalkan komunikasi berakhlak dan pengurusan emosi. Banyak kes penderaan berlaku akibat kegagalan mengawal marah dan tekanan hidup. Oleh itu, masyarakat perlu belajar pengurusan emosi secara Islamik seperti berzikir, bersabar dan beristighfar ketika marah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam pergaduhan tetapi yang mampu menahan marahnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengamalkan akhlak ini akan melahirkan masyarakat yang tenang, berfikir sebelum bertindak dan tidak melampiaskan emosi terhadap kanak-kanak. Dan yang terakhir sekali, menjadikan kasih sayang sebagai budaya masyarakat. Masyarakat perlu menjadikan kasih sayang sebagai budaya hidup. Saling menegur dengan hikmah, menghormati anak-anak dan menunjukkan teladan yang baik. Apabila nilai kasih sayang diterapkan secara meluas, masyarakat akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan menolak sebarang bentuk kekerasan. Mengukuhkan akhlak masyarakat dalam menangani isu penderaan kanak-kanak, setiap individu mesti bermula dengan perubahan diri, mencontohi kelembutan Rasulullah SAW, memperkukuhkan kasih sayang dalam keluarga dan menyebarkan mesej kebaikan dalam komuniti. Apabila akhlak dan rahmah menjadi asas kehidupan, penderaan akan semakin berkurang dan lahirlah masyarakat penyayang yang benar-benar mencerminkan ajaran Islam.